Dulu kita pernah decide untuk tiket cabutan bertuah ni, kalau pembelian minimum 1,000 ke atas baru kita dah bagi tiket. Tapi selepas dibincang-bincangkan, bagi menghargai pelanggan-pelanggan dekat Bandar Filo ni, kita letak syarat minimum RM100 awak berbelanja dengan kita dah dapat satu tiket. Dan kepada siapa yang berbelanja lebih daripada RM500 ke atas, kita bahkan bagi lebih daripada satu keping. 1,000 kita akan bagi 3 keping dan seterusnya. Dan kita longgarkan lagi satu syarat, bila mana awak nak datang setiap hari dekat Bandar Filo ni berbelanja RM100, awak tetap akan dapat tiket cabutan bertuah. Ini adalah salah satu cara kita nak menghargai pelanggan-pelanggan kami dekat Bandar Filo. Bukan saja awak dapat beli barang bawa balik rumah, tapi berpeluang untuk menang hadiah. Syaratnya mudah je, awak belanja 100 ke atas, tak kisahlah awak ni orang Malaysia ke, orang Singapura ke, orang Brunei ke, orang Indonesia ke, orang Brazil ke, duduk Australia ke, tetap layak. Yang penting